warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Khara Imani dari TV Meletops SK Kedai Blue 2. Dan untuk pagi ini, tepat jam 8 pagi, seluruh sekolah di negeri Kelantan akan menyaksikan siaran langsung peluncuran rasmi program Citra Remaja Unggul oleh Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Dan SK Kedai Blue 2 dengan bangganya telah turut serta dalam detik bersejarah ini bagi membuktikan komitmen kami terhadap usaha murni JPN Kelantan dalam usaha untuk membangunkan sasiah belajar. Awal jam 7.15 pagi, seluruh warga SK Kedai Blue 2 telah berhimpun di Dewan Bestari bagi memulakan hari yang penuh bermakna ini dengan semangat yang penuh berakhlak tinggi dan bernilai murni. Majlis telah diteruskan dengan ucapan penuh inspirasi daripada Pegawai Perhubungan Sekolah. Hadirin sekalian, pihak Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan memandang serius terhadap isu buli dan salah laku seksual yang melibatkan murid sekolah. Kedua-dua perbuatan ini bukan sengaja mencemarkan imej sekolah, malah menjejaskan keselamatan, emosi dan masa depan anak-anak murid kita. Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia telah menegaskan bahawa terdapat 3 dosa besar dalam dunia. Pesanan beliau menyuntik semangat remaja unggul dalam kalangan pelajar. Sekarang kita teruskan dengan tayangan video pendek Citra Remaja Unggul. Sama-sama kita saksikan. Bersama saya hari ini ialah Yang Dihormati Puan Ziharina binti Baharudin, Pegawai Perhubungan Sekolah SK Kedai Blue 2 yang juga merupakan perasmi untuk program Citra Remaja Unggul di sekolah ini. Apakah pandangan Puan tentang pelaksanaan program Citra Remaja Unggul yang berlangsung serentak di seluruh negeri Kelantan hari ini? Okay, baik, terima kasih Kaira. Pada pandangan saya lah, dengan pelaksanaannya program Citra Remaja Unggul ni pada hari ini serentak di seluruh negeri Kelantan amat bermakna dan perlu diteruskan lagi demi untuk menyampaikan informasi-informasi kepada murid-murid, guru-guru serta pihak-pihak yang berkenaan dengan masalah-masalah gejala-gejala yang terkini, masalah yang melibatkan disiplin di sekolah yang akan mencemarkan nama baik sekolah, nama baik keluarga, nama baik guru-guru. Pada pendapat Puan, bagaimanakah program seperti ini boleh memberi kesan jangka panjang kepada pelajar, khususnya kepada pelajar sekolah rendah? Seperti yang dijelaskan dalam program ni, Citra Remaja Unggul 3 dosa besar iaitu buli, gangguan seksual dan perkauman. So untuk ketiga-tiga ni setelah program dilaksanakan, daripada pihak sekolah, guru-guru, murid-murid dan ibu bapa terutamanya perlu melibatkan diri untuk mengambil tindakan untuk memberi kesedaran kepada kanak-kanak terutamanya. Terima kasih Puan atas perkongsian yang sangat bermakna ini. Semoga segala usaha dan harapan yang disampaikan akan menjadi inspirasi kepada semua warga sekolah.